Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk video ni aku akan menunjukkan secara ringkas macam mana korang nak build Monster Galaxy Card custom deck korang, iaitu open deck. Yang pertama sekali korang kena tahu satu deck tu mempunyai 30 keping kad. So korang akan ada 30 kad untuk dalam satu deck, dan juga 3 kad awesome, iaitu kad awesome air, api dan juga daun. Untuk membuat deck korang kena tahu core card korang, iaitu tema korang. Contoh macam aku sekarang, aku memilih tema deck rimba, di mana deck rimba ni dia adalah balance dan juga orang kata boleh control pihak lawan. Untuk deck rimba, first card korang kena ada kad rimba, di mana kad rimba ni diperlu aktifkan dengan kad duri, which is minimal paling bagi aku adalah 2 kad duri sudah mencukupi untuk mensyarat aktifkan kad bersyarat. Score kad aku adalah retaka, di mana kad retaka ni masih lagi dalam meta sebab dia ada kad sedut dan juga kad tidak berkesan. So aku perlukan 2 aktifan kad retaka dan 3 kad bersyarat dalam deck aku. Untuk mempercepatkan kad aktif bersyarat aku menggunakan kad pertukaran, efek pertukaran, di mana kat sini aku ada 3 kad efek pertukaran yang boleh membolehkan aku bertukar dengan cepat kepada kad yang bersyarat. Seterusnya adalah fokus aku kepada build kad kad-kad yang menjalankan efek, iaitu efek kepada diri sendiri ataupun efek-efek kepada pihak lawan. Contoh efek alihkan kad pihak lawan ataupun efek-efek kad automatik menang. Terusnya aku akan fikirkan macam mana untuk menghalang kad-kad efek daripada pihak lawan. So ini adalah kad-kad efek yang boleh menghalang, iaitu kad efek tak berkesan aku. So ini adalah kad-kad efek yang boleh menghalang efek daripada aktif pihak lawan. Yang terakhir sekali adalah kad sokongan. So disebabkan riba tak guna banyak sokongan, so 2 kad sokongan kekal dan 1 kad sokongan biasa. Adalah tips sebanyak sikit daripada aku. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu.